Inilah dia warna baru dan mungkin limited untuk IMAZ 7 PHEV. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra, channel yang memberikan informasi tentang kereta-kereta Proton. Di hadapan saya ini Emerald Green IMAZ 7 PHEV. Kita boleh tengok di sini saya akan buatkan pusingan 360 darjah untuk semua warna IMAZ 7 PHEV. Saya akan tunjukkan ke-6 warna dalam satu video dan interior color. Kita buat pusingan 360 darjah. Ini dia punya color code adalah Emerald Green. Warna hitam, warna gelap, warna yang hijau gelap seperti ini bagi saya ngam dengan bentuk yang seperti ini. Dia ada chrome line, tapi dia sangat sukar untuk dijagalah kalau anda tidak ada garaj yang bertutup, sebab dia mudah untuk nampak habuk. So ini gambaran di waktu petang, semasa matahari yang waktu petang lah, petang ataupun pagi, lebih kurang macam inilah. Yang ini adalah variant premium. Warna interior warna hitam. Ini dia punya color code dia, Emerald Green. Siapa yang nak tengok Emerald Green boleh jemput datang ke showroom saya, tapi kena set appointment dahulu sebab tak sentiasa berada di sini. Kadang-kadang dia cepat je keluar masuk dia. Okay, kita menuju ke warna seterusnya, Galena Grey. Ini warna yang paling mudah dijaga untuk siapa yang parking di luar lah tanpa ada bumbung. Warna grey, evergreen color. Dah berapa lama pun dia akan stay maintain seperti ini. Galena Grey. Yang ini variant bukan plus. Ini adalah premium. Ini adalah Galena Grey. Dia nampak blend dengan lampu belakang yang smoke yang ini, tapi nampak common lah, dia tak naik sangat. Siapa yang tak suka untuk show off, dia tak ingin diperhatikan sangat, inilah warna dia yang common. Okay, kita tuju ke warna yang seterusnya. Galena Grey, dia punya ejaan dia seperti inilah, Galena Grey. Kita tuju kepada warna seterusnya. Ini dia dua warna yang paling hardcore untuk dijaga. Lithium white, obsidian black. Lithium white, solid, metallic. Tapi tak apa, jangan risau. Jika anda beli IMAZ 7 PHEV dengan saya akan belanja anda basic coating. Tinted siap pasang. Boleh pilih kegelapan yang macam mana, bukan voucher. Dan saya akan bagi set dashcam berjenama 70 mi siap pasang depan dan belakang. So tak perlu buat apa-apa dah, dapat kereta terus boleh jalan balik kampung. So ini kita tengok warna lithium white, pusingan 360 darjah. Warna putih dia memang nampak besar, kena juga pada SUV ni dengan dia punya spot headlamp. Dia punya DRL menyala yang bercantum. Ada grill juga di bawah, tak adalah nampak kosong saja. So sesuai juga, warna hitam dan putih ni sebenarnya memang cantik untuk kereta-kereta yang besar macam ni, dengan bentuk badan yang curve macam ni. Chrome je lah dia tak berapa naik. Mungkin anda boleh delete chrome ni buat black chrome. Ini yang dia lagi naik kalau anda buat itu saja. Black chrome tu dia macam gloss black lah, maksudnya yang macam inilah. Lampu belakang yang smoke ni memang ngam. Dengan tinted kalau dah digelapkan, ni saya akan belanja tinted. Boleh pilih kegelapan yang macam mana. Ni dia cover daripada China, dia cover dengan stiker. Kalau tidak dia macam ini, dia datang CBU. Inilah kereta import baru. Di geran akan tulis kereta import baharu.
kereta termurah, bukan? Imas 5 termurah, kereta import baru. Imas 5 tak lama lagi nak SKD. So boleh grab sebelum terlambat Imas 5. Warna seterusnya Obsidian Black. Yang ini warna yang hardcore juga. Siapa yang ambil ni dua-dua warna ni, fikirlah kena ada garaj. Kalau tak ada garaj, janganlah, nanti anda kerap kena pergi car wash, kena dengan car wash suruh water whack lah, polis lah, macam-macam lah, kena scam kat car wash nanti. Ni Obsidian Black. Kalau kita tengok dekat-dekat, dia ada glitter-glitter ni, bling-bling-bling ni kalau di tengah matahari kan. Yang ini tiada glitter-glitter yang bling-bling. So ini adalah solid, ini adalah metallic. Kalau dia menyala ni, DRL dia bercantum, memang cantik. Ni variant premium juga. Ini saya dah kata dah, belum apa-apa dah nampak dah salah ni. Tapi jangan risau, kalau dah buat coating semuanya cantik dah nanti. Ini ejaan ni lah, Obsidian Black. Imas 7 PHEV ada unit-unit yang ready. Kalau cepat, anda boleh dapat cepat. Kalau tak kisah warna, anda boleh dapat dengan segera. Ikut jodoh terima warna, memang dapat segera lah. Ini saya belanja lampu sekejap. Ini dia punya DRL, day running light kalau menyala. Di hadapan ini adalah warna yang popular untuk variant Plus. Dia adalah Aquamarine Blue, warna biru. Mula-mula memang warna inilah banyak ditempah, sebab dia warna ini PHEV saja yang ada warna ni, Aquamarine Blue ni. Kalau EV tak ada yang ini, Imas 5 pun tak ada yang warna ini. Kalau orang tengok daripada jauh, ini PHEV, boleh nampak. Di dalam, interior dalam, yang ini warna putih. Jadi kejap lagi saya akan tunjukkan warna interior pula. Siapa yang nak interior putih, hanya kena pilih warna biru saja. Kalau untuk nak beli Plus, kena pilih warna biru saja, baru boleh dapat interior putih. Kalau variant premium, kena pilih warna silver saja, baru boleh dapat interior putih. Interior putih ni ada pada satu warna saja setiap variant, tapi Prime tak ada warna putih dalam. Okey, kita pergi ke warna terakhir, Mercury Silver di belakang. Sebelum tu saya tunjukkan anda bagaimana Aquamarine Blue di dalam building yang telah bersih. Inilah dia, Aquamarine Blue. Okey. Yang ini adalah Mercury Silver. Ini variant premium. Mercury Silver pun mudah dijaga. Ini yang saya kata, kalau anda nak interior berwarna putih, perlu ambil Mercury Silver saja, baru boleh dapat interior putih. Kalau anda pilih variant Prime lah, Premium. Prime tak ada warna putih dalam. Untuk PHEV ni dia sangat rumit, dia punya warna dia. Yang itu tak ada, yang ini tak ada. Jadi kadang-kadang saya pun tersasul. Ini variant Premium, Mercury Silver, interior putih. Sekejap lagi saya masuk dalam. So silver ni sebenarnya tak ada apa yang menonjol sangat lah, cuma mudah untuk dijaga, common color. Jika anda tak nak orang pandang anda ketika anda lalu, inilah dia style sikit. Ok, jom kita menuju ke bahagian dalam. Kita bermula dengan warna hitam dalam. Ok, ini adalah interior berwarna gelap. Kita tengok satu persatu. Dia punya color code untuk dalam dia onyx black. Satu lagi alabaster white.
Jadi apa yang kontra dia, kalau yang warna Onyx Black ni dia tak kontra lah, dia punya interior dia. Sebenarnya warna putih tu lebih nampak mahal. Kalau dia punya steering pun dia warna putih di bahagian sini, di sini pun putih. Tapi itulah touch point yang penting, dibuat warna putih pun payah juga nak jaga sebenarnya. Nak pegang pun kadang-kadang kena berjaga-jaga. Yang ni putih, kalau yang interior putih, ini putih, ini putih, seat putih, ini semua putih. Okey, lepas tu dia punya headliner sama color yang macam ini. Jadi dia punya door trim tu, atas dia macam warna yang sama, cuma yang di bawah, bahagian bawah gloss black yang tu kan, semua di bawah ini putih. Jadi kita masuk interior putih. Door trim yang ini, kalau yang warna putih tu alabaster white, ini putih. Jadi ini touch point yang kadang-kadang terkena kaki kita ke apa pun payah juga tu. Kalau anak-anak kecil kan masuk kereta ni, dia memang kita yang stres, dia orang tak stres. Ini interior hitam yang belakang, atas dia berwarna putih. Kalau atas pun hitam, memang cantik lah. Tapi dia tak nampak kabin luas lah kalau pakai atas ni hitam, headliner hitam ni. Kereta-kereta yang sporty okey lah, sesuai lah. Okay, so kita menuju ke bahagian warna putih lah. Okay, di belakang ni, door trim belakang, inilah dia. Okay, jom kita pergi interior putih. Ini dia interior putih alabaster white. So door panel putih sampai bawah. Touch point yang penting, ini yang saya kata, boleh nampak tak daripada kamera dah hitam dah ni. Untuk test drive unit, show unit, memang kami kena showkan warna putih ni. Tapi inilah dia, sekejap je dah jadi, dah belacan dah. Ini siapa yang pakai seorang-seorang boleh lah, tak ada masalah. Kena sanitize dulu tangan, basuh tangan sebelum masuk kereta. Ini lengan-lengan kita rehat di sini kan, nampak tak di kamera? Inilah dia. Okay, dia memang cantik, nampak mahal. Tapi siapa yang pembersih, dia boleh pakai. Yang pembersih saja dia boleh pakai. Exterior color hanya warna silver saja boleh dapat interior putih ni. Itu yang saya pelik. Silver dengan putih dalam, saya rasa kurang sesuai lah kot agaknya, bagi saya lah. Kalau saya nak putih dalam ni, saya ambil yang hardcore jugalah, luar hitam ataupun luar putih, baru matching. Ataupun itulah, warna yang rare kan, hijau, emerald green. Ini bahagian belakang. Jadi anda pilih yang mana, interior putih ke hitam. Okey, jadi siapa-siapa yang di area KL Selangor, jemput datang ke showroom saya, belanja anda pandu uji Proton IMA 7 PHEV. Saya akan terangkan ke semua ciri-ciri yang menarik untuk IMA 7 PHEV ni. Set appointment dengan saya awal, sehari 2 hari sebelum, untuk kita cek keberadaan kereta ni. Kadang-kadang kami pergi roadshow ke apa dan nak tengok warna sampel, kadang-kadang ada yang ada di showroom ke tidak tu, takut dia sekejap je pergerakan keluar masuk tu. Okey, sekian yang sedang menonton. Okey, sebelum